Hari tu kawan saya kata kat saya, nanti harga emas dah cecah 300, boleh call dia untuk dia buat tabungan emas yang pertama. Saya bagi tahu kat dia, sampai matilah saya takkan call dia. Sekadar gurauan lah. Sebab apa, harga emas sekarang dah pun mencecah sehingga RM464. Nak dapat balik 300 itu boleh dikatakan sebagai mustahil lah, kata mentor saya. Mentor saya tuan-puan, dia kata harga emas akan sentiasa naik untuk jangka masa yang panjang selagi mana kita gunakan duit kertas. Sebab apa? Ada dua risiko yang menyebabkan harga emas naik dengan sangat laju. Yang pertama adalah kejatuhan nilai mata wang. Yang kedua adalah inflasi. Dan mereka ini tuan-puan sebenarnya dikawal lagi oleh pelbagai faktor, antaranya adalah keadaan geopolitik dunia. Kita tahu sekarang ni di Timur Tengah ada pergolakan ataupun peperangan yang sangat teruk yang menyebabkan inflasi dan juga nilai mata wang semakin jatuh. Jadi tuan-tuan dan puan, kalau tuan-puan ingin lebih ilmu emas dan juga ilmu kewangan, boleh follow saya.